Hamdan is exactly such a man. He has survived thousands of snake bites. In fact, as a snake handler and performer, Hamdan is often beaten multiple times in a week. The young, self-trained snake expert has caught tens of thousands of snakes. He helps remove the deadly creatures when they encroach upon human habitations. Hamdan's fearless feats and almost telepathic connection with these wild animals has made him famous as Raja Ular, or the Snake King. Here in Malaysia, in the state of Kelantan, a small town called Kuala Krai. Kuala Krai is home to a population of over 120,000 people. Kuala Krai started with the railway in the 1920s. Extensive road and river linkages enhanced Kuala Krai's status as a hub for supplies and trade across the state. This is where the Snake Kings hails from. Saya Muhammad Hamdan, berusia 27 tahun. Saya berasal daripada Kuala Krai, ahli penangkap ular ataupun Raja Ular Kelantan. Saya kahwin pun baru lebih kurang setahun lebih. Lepas tu saya dah dapat seorang anak lelaki. Baru beberapa bulan lah, usia bulan. Menangkap ular ni memang kerja saya lah untuk mencari anak saya dan isteri saya. Semasa umur saya 5 tahun, saya cuba lah menangkap ular yang kecil-kecil. Masa tu saya tak tahu apa-apa lagi. Saya ingatkan ular tu sebagai cacing je. Sebagai cacing. Lepas tu bila saya tahu benda ni berbahaya, saya pun cuba nak dekat lagi dengan ular. Memang masa tu memang saya dah berminat lah dengan ular ni. Masa saya kecil-kecil dulu memang mak ayah saya risau ya. Dia selalu marah-marah saya, dia selalu lah. Sampai saya tak naik rumah, dia kejar saya, dia marah. Tapi selepas berapa lama tu saya pun terus juga, saya degil juga, saya bermain juga. Akhir dia pun tak marah, tak apalah. Saya pun merasa kebolehan saya cuba tunjukkan kepada orang kampung kat sini untuk menangkap ular. Bila ada ular, dia orang akan panggil saya. Dia orang tahu dah. Lepas tu masa umur saya 18 tahun, saya pun bergiat aktif lah menangkap ular seluruh, bukan saja di Kelantan, malah di luar kawasan Kelantan lagi. Selalu saya ikut bomba, tengok macam mana dia orang tangkap. Lepas tu saya fikir macam mana nak buat bila berdepan dengan ular. Saya cuba fikirkan macam mana. Semua ilmu tu datang dengan sendiri. Kita cuba fikirkan macam mana nak elak daripada kena patuk dan nak buat ular tu tidak cedera. Setahun saya boleh katakan berpuluh ribu lah ular. Puluh ribu. Ular spesies yang sangat mudah sekali. 10,000 lebih saya rasa. Spesies ular tedung senduk lah. Tedung senduk ni dia banyak lah. Di kawasan kampung, di kawasan-kawasan yang perumahan. This is the start of a typical day for Hamdan as he heads to his favorite breakfast spot. Kayu telah kebongkar. Ini kerah dia ni. Kat dalam ini untuk buat penawar ular. Ini kehebatan dia boleh menawarkan bisa. Dia boleh tawarkan bisa ular ni. Kat dalam air buat dalam 5 minit lepas tu kita minum. Selepas kita minum, air yang tadi dia ada dekat kayu ni, letak dekat bawah lidah. Lepas tu kita boleh letak dekat di kesan tempat kita dengan batu tu. Kayu ni akan sedut balik bisa tu. Tak kira ular yang bertukang selah ke apa jenis ular. Benda inilah penawar dia. Hamdan meets up with his troop, styled the Cobra Squad 606, at a typical Malaysian night market.
From there, they head to the supermarket to stock up on some rather surprising anti-venom ingredients. Suitably armed, Hamdan is now ready for typical shift at a deadly job. Ini bekas untuk bisa ular. Okey, ini salah satu untuk jadikan penawar bisa ular lah. Kita akan jadikan satu venom ular bila kita dipatuk ular tedung ataupun ular yang berbisa. Yang ini pun sama. Ada plat ni boleh melemahkan bisa ular yang tadi tu campur ke dalam air yang boleh untuk venom dia. A distress call comes through from a villager. Hamdan and his Cobra Squad 606 rushes over in hopes of catching the snake before it can cause any harm. Hamdan heads straight into the room where the snake was last seen. Within minutes, Hamdan has tracked the snake down, and he has got it. Holding it by the tail, Hamdan carefully avoids the snake's attempt to bite him on the leg. Hamdan restrains and rescues the snake. Now, both the snake and the villagers are safe from each other. Oh, memang selalu Cik Hamdan orang panggil datang. So memang kat sini memang orang tahu lah you punya phone number untuk kalau ada kes-kes macam ni. There is another stop to make. So without pause, the Cobra Squad rushes to a nearby primary school. A deadly snake has been spotted in the teacher's facility. But the young man from Kelantan is an expert. With complete ease, Hamdan tames the snake and gathers it up to be taken away to safety. Another day, another call. When Hamdan arrived at the village's house, he is led to where the snake was sighted. Mana? The roof is a favorite place for snakes to hide, and the team decide to take a look. Tu. Atas siling. They search through other nooks and crannies looking for clues. Finally, they corner the snake outside, hiding in a dark corner against the walls of the house. This one is quick and nearly escaped, but Hamdan naps it before it can get away. This one small but also poisonous. Okey. Ini ular kaliwat. Ular kaliwat? Kaliwat. Ular ni ular kaliwat lah. Kalau dia spesies ular kapak lah. Yang ini memang berbisa. Memang berbisa. Walaupun dia kecil tapi berbisa. Memang berbisa. Saya mula mengenali Hamdan sejak tahun 2003. Ianya sebenarnya sejak daripada 15 tahun kebelakangan ini. Pada mula saya ragu-ragu dengan tugas Hamdan kerana saya tengok dia tu usia dia terlalu muda sangat. Saya tak berapa yakin bila saya dah perhati cara dia boleh menangkap ular. Bermacam jenis ular, daripada ular yang tidak berbisa hingga kepada ular yang berbisa. Walaupun dalam apa jua keadaan, waktu siang ke malam, pukul 3 pagi, pukul 5 pagi, waktu masa hujan ke masa banjir, bomba, selalulah minta tolong dengan Hamdan untuk menangkap ular. Kehebatan dia boleh menangkap ular dengan menggunakan tangan saja, tidak menggunakan penyepit ataupun pencerut. Kecekapan mata dan juga tangannya, ada segi penangkapan dan permainan beliau itu dengan ular. The fire department received an urgent call. Kampung Buceh di sekolah ya. Okey, baik. Perhatian. Panggilan khidmat khas.
angkat ular di alamat Kampung Gocil, Sekolah Kampung Gocil. Hamdan is summoned and arrived to lend assistance. Ciao. Ada ke ular ada ni? Ular. Ular kat mana ni? Gocil. Belakang van It is another school this time. A snake has been found in one of the classrooms. Hamdan and the firemen head swiftly to the school to see for themselves what they are dealing with. It is another cobra, and it is a big one. Using a customized tool, a fireman pushes at the snake, forcing it to come forward. Hamdan is ready. This is one angry serpent. But Hamdan's gentle strokes are enough. He grabs the head in one swift movement, and the snake is caught, causing no harm to the majestic animal. Hamdan and the firemen are able to safely remove it from an area filled with young students. Ini ular teruslah. Yang ini ular yang jantan. Usia dia lebih kurang dalam 5 tahun atau 6 tahun lah. Kalau kes ular macam ni tahun lepas dah ada berlaku sekali. Bulan ni kali yang kedua berlaku. Mungkin sebab sekarang ni musim hujan menyebabkan ular-ular ni terpaksa naik ke tempat yang lebih kering. Jadi hari ni kes yang berlaku hari ni saya minta pelajar untuk mengambil kapet dan kerusi untuk kita letakkan di dalam dewan. Masa dia masuk ke dalam bilik tu kemudian tersempat dengan ular. Jadi dia pelajar ni maklumkan kepada saya terus menghubungi Bombo dan juga Encik Hamdan. Dan Encik Hamdan ni memang terkenal lah di Kuala Kerai dan juga seluruh Kelantan sebagai Raja Ular. Dulu pun semasa ular masuk di rumah warden dulu, memang kita pun panggil dia sebab dia memang dah terkenal lah. Dan kita pernah buat satu pameran ataupun pertunjukan ular. Dan memang kita pun menjemput dia lah untuk buat pameran di sekolah kita semasa kita ada expo pada tahun lepas. Hamdan and the gang hear about another snake seen close to an engineering company. The snake is believed to be sheltering in one of the abandoned houses nearby. Hamdan and the Cobra Squad 606 go to have a look. They find it. Hamdan uses a black cloth, carefully throwing it onto the head of the giant snake. With the snake now unable to see, Hamdan grabs the head. Together, the team can now safely remove the snake from the house. Ini ular sawah. Ular sawah ini ular sawah ataupun ular sawah lekir ataupun sini orang panggil ular sawah batik. Ini ular sawah ini banyaklah di kawasan ini. 38 orang lah semua sekali. Ada yang berjaya berada, tapi dia orang berjaya, dia orang tak teruskan, cuma dia orang teruskan kerja lain. Tunjuk ajar saya dengan cara tangkap ular dan tekniknya, cara-cara nak elak. Bila kena patuk, saya akan ajar cara-cara macam mana nak ubatkan dengan sendiri. Bila dia kena patuk, dia tak perlulah jumpa saya pun. Saya dari kecil sebenarnya geli benda ni. Tapi sejak abang saya kahwin masa 2008 atau 2009 tak silap. Lepas tu saya tengok dia buat show. Lepas tu tiba-tiba saya tertarik. Saya pegang je tapi rasa-rasa macam minat pula nak buat, nak ikut dia. Lepas tu dia yang ajar apa semua tu. Dia tak bagi kita apa ilmu apa, pakai tangkal apa ke, tak bagi apa-apa pun. Dia cuma ajar cara kedudukan nak cium ular tu dengan cara mengelak je. Kalau saya kena patuk pun ada pengawasan dia lah. Dia dah bawa penawar dia apa. Dulu saya guna penawar ular. Penawar ni daripada venom bisa ular sendiri. Tapi bisa tu yang saya buat ni memang menjadilah. Bila orang kena patuk, saya bagi benda tu, alhamdulillah lah. Saya campur dengan air Adraplah ataupun air Red Bull, bagi dia minum. Oh, minum. Terus selalunya berapa lama baik? Dalam masa tempoh 2 minggu. 2 minggu lah biasa. Using the poison removed from a snake,
Hamdan starts to prepare a strange concoction. Mixing in Red Bull, he makes up a batch of homemade anti-venom. Bisa tadi dah jadi sebati dengan air tadi. Air ni. He then pours in 100 plus and isotonic drink. This unusual potion is then stored for a few days before it is ready to be used as a cure for poisonous snake bites. Dia buih dia ni ialah pati ular tadi. Dah menjadi venom ular ni. Yang ni dah jadi penawar. Dia tak boleh minum sekarang. Dia kena simpan dulu lebih kurang dalam beberapa hari dalam peti. Contoh dia dah kena patuk lebih kurang hari ini saya buat dalam 1, 2, 3, 4 hari baru dia boleh minum. Untuk bahankan untuk bahayalah tubuh badannya. When the snakes take a break from terrorizing villages and vice versa, Hamdan gets some much needed rest. This is when he gets to enjoy spending time with his family and newborn son. Belum. Tapi lepas tu mak ayah cakap takut juga belum tu kan. Tapi sebab geli kan. Ni ular lagi pacak kecil pun takut. Dulu risau juga, sekarang okey lah. Dah biasa kan semua ni. Dia kecil-kecil lah, umur 4 tahun, 5 tahun tu dia turut dah nampak ular apa. Dia turut main ular. Tok dia ni, tok buang ular dulu. Mana-mana pun dia pergi. Itu pergi kenapa dengan kereta lembu. Itu pergi lepas alik sial ni orang panggil bom. Tak tahu juga tu. Pada tahu-tahu tu dia duduk tidur bawah pokok tu. Benda jatuh sebab dia. Benda apa tak ingat dah mula mak ni royak juga. Jatuh tu habis dia boleh. Lepas tu dia boleh bom ular. Dan boleh ke dia saya. Semua pada Hamdan. Ramah cucu je. Lain tak jadi dia boleh. Dia jadi. Hamdan is a local celebrity and every now and then he treats his neighbors to a free snake performance. With many awesome tricks up his sleeve, his audience never tires of his daredevil feats. Blessed with such extraordinary talents, Hamdan's reputation grows daily, reaching far beyond his home state. But what is the next for the exceptional young man? Saya kalau boleh nak buka satu taman untuk pelancong lah, untuk datang ke Kuala Krai ni, untuk maju negeri Kelantan. Macam contohnya sekarang ni dekat Kelantan ni kita tak ada, dulu kita ada zoo. Tapi sekarang zoo tu dah tak ada, dah tutup. Kalau boleh kita nak buka balik untuk buatkan satu taman ular, nak bagi orang Kelantan kenal haiwan-haiwan yang seperti sekarang ni lah, semakin pupus ni. Seperti ular tedung selah, ular-ular yang banyaklah terdapat dekat Malaysia ni. Kita ada lebih kurang dalam 60 jenis ular Malaysia ni. Yang saya kaji dah, saya tangkap sendiri, saya tengok, saya bilang berapa jenis ular yang ada dekat Malaysia. Itulah yang saya dapat jumpa dia. Mungkin banyak lagi ular-ular yang saya tak dapat lagi. InsyaAllah lah, mungkin boleh. Saya akan cuba untuk ke depan lah. Mungkin saya akan buat satu perjumpaan dengan Jabatan Perlitan ke ataupun mana-mana agensi-agensi kerajaan untuk bangunkan balik benda ni ke maju ke hadapan lah. Benda ni kita tak boleh pandang dengan remeh, tapi kita kena buatlah secara yang baiklah untuk Kelantan.